Wadduha wal laili idza saja. Dia cakap demi waktu duha, macam mana tenangnya aku bersumpah, macam mana tenangnya waktu duha, macam itulah tenangnya bila aku bagi wahyu dekat kau. Sebab tu Allah sebut wadduha. Sebab Allah nak relatekan dengan bila Nabi dapat wahyu. Macam mana tenangnya Nabi dapat wahyu, macam itulah tenangnya waktu duha. Itu perumpamaan dia. Wal laili idza saja. Macam mana gelapnya waktu malam, macam itulah susahnya bila kau dapat wahyu. Itu untuk Nabi. Untuk kita, aku bersumpah, macam mana tenangnya waktu duha, macam itulah tenangnya bila aku bagi kau family yang baik, kawan yang baik, rezeki yang luas, agama yang senang untuk kau amalkan. Macam itulah tenangnya waktu duha. Berbalik juga, wal laili idza saja. Aku bersumpah, macam mana susahnya waktu malam, macam itulah susahnya bila aku uji kau, bila aku tarik apa yang kau dah ada sebelum ni, bila aku bagi kau dengan kesusahan yang sekejap. Macam itulah susah dia. Yang best dia apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku bersumpah, aku takkan tinggalkan kau, aku takkan benci kau. Apa lagi aku nak? Tak ada lah. Allah sambung lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia tak ada apa-apa. Akhirat ni lebih baik daripada dunia ni. Betul tak? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang penting last sekali apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang penting sekali aku nak bagi keredaan aku kat kau je. Aku uji kau semua tu, aku nak bagi keredaan aku kat kau. Bila Allah nak naikkan darjat, Allah akan bagi Allah bagi ujian kat kau sampai habis kan. Next dia lagi